Okey. Sebelum ni kita selalu dengar ungkapan mengatakan bahawa Parti Melayu susah nak menang sebab undi orang-orang Melayu berpecah, dan ramai mengatakan undi orang Melayu berpecah sebab banyak parti Melayu. Adakah kenyataan ini benar? Bagi saya, orang Melayu ni memang sejak dulu lagi mengundi ikut parti masing-masing. Orang UMNO akan undi UMNO, orang PAS akan undi PAS, dan seterusnya. Begitulah sejak dulu lagi. Jadi tak pernah kata undi Melayu ni bersatu. Dan parti Melayu pun sampai hari ini tidak pernah bersatu. Tetapi kenapa hari ini baru menang? Hari ini menang kerana parti-parti Melayu tidak lagi bertembung dalam pilihan raya. Bukan kerana parti Melayu telah bersatu padu. Tidak. Begitu juga dengan undi. Undi Melayu bukan bersatu kerana parti bersatu. Undi Melayu bersatu kerana tidak ada pertembungan di kalangan parti-parti Melayu dalam pilihan raya. Maka undi Melayu itu akan dapat secara borong, bukan secara runcit seperti sebelum-sebelum ini. Kalau parti Melayu bertembung dalam pilihan raya, tentulah undi-undi yang akan diperolehi oleh parti-parti Melayu ini akan dapat secara runcit. UMNO dapat sedikit daripada pengundi dia, PAS dapat sedikit daripada pengundi dia terpisah. Jadi yang berlaku pada hari ini ialah parti-parti Melayu tidak lagi bertembung dalam pilihan raya. Itulah kekuatannya. Sebelum ni ramai orang bercakap, kalau nak kuatkan politik orang Melayu, parti-parti kena bergabung. Tapi bagi saya, pada zaman ini, zaman politik moden, perpaduan itu bukan lagi bermaksud duduk bawah satu entiti. Tetapi perpaduan ini juga membawa maksud parti-parti Melayu yang banyak ini tidak lagi bertembung dalam pilihan raya. Jadi mudah untuk para pengundi untuk memilih parti Melayu yang bertanding di kawasan mereka. So selama ni, bila parti Melayu bertembung sesama sendiri, yang menguntungkan ialah parti PH. Sungguh pun parti PH ni tidaklah dapat undi yang begitu banyak, tetapi oleh kerana parti Melayu sesama parti Melayu bertembung, maka masing-masing mendapat undi yang secara runcit berdasarkan penyokong masing-masing. Kerana itulah parti Melayu sebelum ini sentiasa kalah. Untuk nak menyatukan satu-satu parti Melayu yang banyak ni, saya rasa agak mustahil. Sebab parti-parti Melayu ini ada DNA masing-masing. DNA yang tak sama. Yang sama hanyalah tujuan atau matlamat, iaitu mahu menang jadi kerajaan. Jadi adalah lebih baik kita mengutamakan kerjasama dalam pilihan raya daripada kita bersusah payah nak menggabungkan parti-parti Melayu yang sangat-sangat berbeza alirannya. So itu teori saya. Bermaksud perpaduan pada hari ini harus dilihat dalam konteks yang berbeza daripada perpaduan sebelum ini.